Ramai antara diorang ni cakap diorang takut nak buat konten. Takut ni ada macam-macam lah. Takut nak tengok kamera, takut sebab tak ada idea, takut sebab tak pandai bercakap, dan yang lagi best tahu apa? Takut sebab suara diorang tak sedap. Encik Kai boleh lah suara sedap, kami ni suara tak sedap. Macam mana nak buat konten? Okey, untuk bab suara sedap dengan tak sedap ni, saya nak bagi satu tips lah. Sebenarnya beza dia adalah pada mic sahaja. Okey, tengok ni. Macam ni saya menggunakan mic yang agak mahal sikit. Suara confirm lah best. Okey, beza dia kalau kita duduk jauh dengan duduk dekat depan mic macam ni, memang tak sama kualiti dia. So guys, kalau korang nak suara yang cantik, carilah mic yang berkualiti. Mic ni saya memang pasang terus ke smartphone je, cucuk kabel on the go, and then cucuk terus ke mic ni. Kita boleh pakai terus. Dan yang bestnya, dia ada noise reduction dekat sini, dan dia ada juga echo. So kalau lah kita nak menyanyi terus pun boleh. Korang nak buat live, nak menyanyi, nak masukkan echo, terus boleh setting daripada mic ni. Dan apa yang lagi best dengan mic ni adalah korang boleh cucuk headphone. Dekat bahagian bawah ni dia ada satu lubang untuk cucuk headphone, yang mana korang boleh dengar balik suara korang secara real time. Nampak tak perbezaannya? Apabila korang ada mic yang macam ni dengan tanpa mic, memanglah suara sangat-sangat berbeza. Jadi saya nasihatkan korang dapatkan satu mic yang berkualiti. Sebagai contoh, mic yang macam saya sedang gunakan sekarang ni, daripada Go Live Mic. So guys, kalau korang dapatkan mic ni, klik je dekat link di bawah.